Ini kalau dibiarkan boleh cabut. boleh tercabut, terkepak jadi yellow flash. Hai, aku dah cakap dah. Asal ada masalah, bunyi ke apa, ambil action. Ni pahal ni, towing tadi kan? Yalah, saya dah cakap. Kalau dah bunyi eong tu, cek balik. Cek balik. Ni pahal ni. Ini punca bila dah berbunyi, lepas tu dia biarkan lagi, langsung tercabut. Tercabut. Pisang. Tempat yang sama ke? Ni low arm ball joint dia tercabut. Punca dia bunyi-bunyi tak nak pergi cek kan? Betul. Terus tercabut. So kalau ni tercabut, apa efek dia? Dis makan. Kau tengok recording dia. Habis. Sebab dia dah bersagat ya. Dia bersagat dekat mana dia? Mungkin dekat low arm dia tadi dia dah tercabut kan? Lain kali kalau ada bunyi, ada masalah, terus pergi cek, betul? Betul. Okey, settle kan Saya budak Ada di sini. Okey, so ingat, ada masalah bunyi berkenaan dengan suspension, jangan buat main-main. Terus pergi hantar cek. Kalau tidak, jadi macam KTV Viva ni. Bagi bila dah tercabut, ambil sport rim pun dah makan. Okey guys yang mana-mana ada bunyi tu terus pergi cek je. Tak perlu nak tunggu